Kalau atas dunia dia buat tak kenal dengan Tuhan, segala benda dia buat tak kenal dengan Tuhan, dia buat kepala dia. Agak-agak takut dia tak boleh jawab. Soal aja habis. Dia kata la adri, malaikat pun balun ni entah berdentum 70 hasta terbenam dalam tanah. Orang pailing tiang udan debum 3-4 kampung dengar pun masuk berapa kaki kan. Ya, bayangkan pemukul dia tu kalau berhimpunlah segala malaikat, segala makhluk. Tak boleh angkat. Jin manusia kalau berhimpun daripada Nabi Adam berkiamat, nak angkat pemukul tak boleh gerak. Bayangkan pemukul tu punya berat macam mana tak tahu. Hanya khas malaikat tu pun titikkan atas belakang badan, tubuh badan insan yang terlalu daif dan kerdil. Bayangkanlah. Memang cukup azab. Sebab sana kalau azab memang azab over limit, memang azab tu. Kalau nikmat pun begitu, habis pun nikmat. Itu kisah al-hayat ba'dal mamat, kehidupan selepas kita berpindah dari alam mulki, alam ni. Bagi kita dah 2 kali pindah ni. Dulu alam roh, masuk alam rahim ibu, masuk pula keluar rahim ibu, masuk alam ni, keluar alam ni, baru dia kekal.